yang gepek. Inilah hasilnya. Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Macam biasalah, masak juga. Apa-apa pun masak dulu. Cepat ke, lambat ke, awal ke. Apa-apa pun masak dulu. Sebab itulah tugas kita jadi ibu. Hari ni saya nak masak kari ayam. Ni ada ayam. Cukuplah untuk saya dengan anak-anak, kita 4 beranak saja sebab suami tak ada rumah. Jadi saya dengan anak-anak saja macam biasa. Ni ayam, saya nak buat kari ayam. Anak-anak suka makan sebab ada kuah kan. Anak-anak suka kari-kari ayam-ayam tu, anak-anak suka. Untuk saya pula, saya rasa saya nak petik daun kelo belakang rumah tu. Dah lama saya tak pergi belakang rumah, dah semak dah belakang rumah tu. Sebab ada kerja, tak sempat nak pergi belakang rumah. Sedih juga dengan tanaman yang saya tanam hari tu. Dah habis dah. Ada sikit-sikit tapi tak sampai berbuah pun. Baru tinggi macam ni, habis semua dah patah-patah. Semua monyet punya kerja. Nak buat macam mana? Kita berjiran dengan monyet. Kena terima je lah. Apa yang kita tanam, monyet kacau. Okey lah, apa-apa pun saya nak petik daun kelo dulu belakang rumah. Ni pun dah hampir tengah hari dah. Anak balik awal hari ni hari Jumaat. Saya nak petik daun kelo dulu. Di belakang rumah petik daun kelo dulu. Saya nak petik daun kelo dulu. Petik daun kelo. Dia punya mangga sampai dah berkarat. Susah nak buka lah. Tak boleh buka miang. Lama tak pergi belakang rumah. Macam mana ni? Pintu tak boleh buka. Petik daun kelo. Ni nak kena tebang dulu. Tinggi semak pula tu. Kena nak ambil ni. Ni kita punya letak sini dulu. Saya nak buat lapik. Tebanglah sikit. Semak. Terlalu semak. Kita tebang, kita ambil daun yang cantik-cantik. Sana miang. Dah panjang-panjang, dah tinggi-tinggi dah. Kena tebang. Ya, dia tak tinggi sangat. Dah terlampau tinggi.
Semak lah. Sana Miang. Cukup lah. Tik dulu. Ambil yang muda-muda je. Saya ambil yang muda-muda saja. Dah lama saya tak datang sini. Dah lama tak pergi belakang rumah. Jadi dah semak samun dah. Ni dah tengah hari dah. Dah lambat dah ni. Jatuh. Dapat macam ni. Dapat satu genggam. Okey lah untuk tumis. Tapi lambat dah. Ni nak kena serut lagi. Panas. Dapat segenggam. Dapat segenggam bolehlah untuk tumis. Tapi nak serut ni lambat sikit ni. Semestinya saya kena ambil pagi tadi lah. Awal-awal tadi saya kena ambil dulu. Ini pun dah lambat dah. Nak kena serut ni dulu lagi lambat. Okey lah, bolehlah ni. Dapat satu genggam. Dah besar, dah tinggi juga. Hampir 2 tahun saya tanam pokok ni. Okey, saya serut ni dulu. Ni kena tutup. Kalau tak nanti miang-miang semua tak bagi saya lalu lalang. Maklumlah sini miang banyak. Kucing banyak. Dulu satu je. Lepas tu yang lain semua datang sendiri macam tu. Ada orang buang kucing kan, kesian kucing tu. Kucing buang rata-rata. Kalau nak bela-bela lah betul-betul. Janganlah buang anak dia, kesian. Bila orang dah buang tu, di jalan seko-seko, tutup ada depan rumah. Lepas tutup ada belakang rumah. Macam tu lah. Orang buang kucing banyak. Kat sini memang kawasan kucing banyak. Tak tahulah orang buang ke atau di jalan sendiri. Orang buang ke ataupun dia jalan sendiri. Tengok kesian. Ada yang hidup, ada yang dah meninggal, ada yang mati. Lepas tu sampai beranak pinak macam tu. Adalah kat belakang rumah. Kucing yang dah beranak pinak tu, yang dulu-dulu tu, mulanya, puncanya kucing seko. Orang buang kucing. Kucing datang sendiri, lepas tu duduk sini. Dia beranak pinak lah. Beranak pinak, tengok kesian. Tak ada orang bagi makan kan. Apa yang ada makanan tu, apa yang kita makan, kucing pun makan lah. Kita sambil serut-serut ni. Nak borak-borak apa ya. Okay lah, saya serut ni dulu. Atau saya nak kena masak ayam tu dululah. Saya rasa ni lambat sikit lah. Saya kena masak ayam tu dulu. Sebab ini dah lambat sikit. Bukan lambat sikit, lambat banyak. Kat belakang rumah tadi tu. Bila saya nak kena masak ayam dululah. Saya jerang ayam dulu. Lepas tu sambil serut-serut ni. Ini lambat tak apa sebab saya seorang yang makan. Walaupun banyak macam ni. Habis ke tak habis ke belakang cerita. Yang penting saya masak dulu. Saya masak ayam dululah. Macam biasa. Bawang putih halia. Tumbuk dulu. Jadi bawang merah pun potong dulu. Jadi kelang kabut dah. Saya masak kari dulu. Anak-anak pun dah balik. Tak sempat dah masak awal. Selalulah macam tu memang. Selalu lambat. Okay, saya masak kari dululah. Nasib baik anak pun pergi sekolah petang lambat sikit. Sempatlah masak. Bismillah.
Kita masak kari ayam dulu. Bismillah. Masaklah yang cepat. Masak yang cepat tapi lambat juga. Mana? Apa? Kapulaga. Kapulaga sini apa? Buah pelaga. 1, 2, 3, 7. Okey. Barang banyak. Tempatnya tak cukup ruang. Selit sini, selit sana. Ni apa nama tu? Pecah-pecah dah. Kayu manis. Ni 2 sekawan. Kayu manis dengan 2 sekawan kayu manis dengan buah pelaga. Bismillah. Halo, anak saya dah balik sekolah dah. Cak, okey tak sekolah hari ni? Lapar dah. Kejap Kalia dengan bawang putih. Okay, bawang dah kuning. Saya terus buat macam ni je. Ikut selera masing-masing, ikut cara masing-masing. Ni serbuk kari. Okay, dah naik minyak. Tapi minyaknya kering. Saya tak letak banyak minyak. Tambahkan air. Bismillah. Ya. Masukkan kentang. Ini kentang. Campuran saya macam biasalah, kentang aja. Campuran yang anak-anak suka makan. Anak-anak yang dah biasa makan. Sebab kalau saya campur macam-macam, anak-anak ni tak makan. Ya? Kari ayam. Ya, biasanya suka makan kari ayam. Makan nasi kari ayam. Ni api kecil lah, ya Allah. Sebelah sini memang tak suka betul. Api ni kejap kecil, kejap besar. Ini jadi kecil pula. Ya, kenapa kat sekolah? Kat sekolah kan, Mak. BA, bahasa Arab kan. Ya. Lepas tu kan, Ustaz tanya siapa makan petang, tanya seorang-seorang makan petang makan apa. Hari ni lah. Lepas tu ramai jawab. Nasa main jawab je nak nasi kari. Lepas tu? Lepas tu betul-betul masak kari aja. Feeling Naswa betul lah tu. Feeling Alisa betul lah. Apa? Saya cakap kadang-kadang makan ayam gepuk. Ayam gepuk. Ayam gepuk. Ayam gepuk pun ayam gepek. Cikgu tanya, makan apa kat rumah? Ayam gepuk. Semalam makan ayam gepuk. Hari ni makan ayam kari. Macam mana ni? Ayam. Ya? Minat ayam. Dia hari-hari makan ayam tak jemur. Masukkan garam. Baik, bos. Sabar, bos, ya. Sebab petik-petik. Hari ni lambat lah. Garam. Pak Haji. Sikit. Ni kari ni saya tak letak asam jawa. Saya guna tomato saja. Ni saya perapkan dulu.
rebuskan dia punya kentang tu. Separuh empuk, separuh masak, baru saya masukkan ayam. Betul-betul lambat. Dia hari-hari memang masak lambat juga. Anak sampai dah balik dah. Biar dia empuk dulu, saya nak potong dia punya, apa nama tu? Tomato. Saya masukkan tomato dia. Ini penutup dia ada. Menyorok kat situ, kat dalam situ. Saya nak mencari-cari. Tak apalah. Saya masak sedikit dalam kabut. Tomato, saya masukkan je terus. Biar dia lembut. Biar tomato dia hancur. Rebuskan sekali dengan dia punya kentang tu. Biar dia empuk. Separuh empuk baru saya masukkan ayam. Potong bawang untuk daun kelok. Aduh, pedas mata saya. Dia kentang pun dah separuh masak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam. Uish. Okay. Apa tu? Tengok ni saya punya ni belum petik lagi. Letak kat dapur tak ada tempat. Sekejap lagi saya buat apa yang kursi koyak-koyak. Tu koyak. Ini semua kerja kucing lah tu. Cleo punya kerja. Kucingnya dah tak ada. Balik main game. Inilah anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang balik sekolah main game. Kan? Zaman ma dulu tak ada main apa-apa. Main dengan kawan. Main congkak. Main guli. Main getah. Kenapa pakai baju ni? Apa tak dapat kan? Nak gimana? Ni nak kena serut ni. Sambil tunggu ayam masak, serut daun kelo. Kari pun dah siap. Saya tuang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah siap. Cili kering. Ni ikan bilis. Macam biasa, ikan bilis juga. Campuran dia ikan bilis saja. Anak lagi sekolah petang. Adib. Abang Adib lagi sekolah petang. Sambung. Sambung masak. Ni banyak ni daun kelo ni. Ni nampak banyak, nanti dapat satu mangkuk. Ni saya ada kelapa parut, kelapa putih. Campurkan je sekali. Garam. Haji. Dah siap. Inilah hasilnya. A few moments later. Pandai ambil sini. Pandai sedap tu kan. Sedapnya. Ambil kentang. Ambil kentang. Belajar makan sayur ni.
Mana boleh campur? Dah sikit. Tak nak. Dia tak biasa lagi dia makan. Okay, makan. Jangan lupa baca doa. Bismillah. Sedap. Okay, masih untuk makan. Cuba gigit. Tak. Dah 2 minggu tak makan kari ayam Peras nak masak? Macam tu. Sedap tak? Okey. Makan. Mama ambil kepak ni. Kentang. Jangan main-main lah. Nak makan juga. Kepak tak ada. Kepak tak ada isi lah. Mama suka makan sayur ni. Nenek pun suka. Mari kita makan. Hari ni kita makan 2 orang. Kenapa? Tengoklah dia ketuk-ketuk dada dia. Padahal baru tak maulah ketuk-ketuk macam tu. Mari makan semua. Selamat makan. Selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni tak ada sambal. Hari ni tak ada sambal belacan. Bismillah. Tak. Dulu saya nak makan daun kelor ni rindu-rindu. Susah nak cari. Berbulan-bulan baru dapat. Ini saya dah tanam sendiri. Bila-bila je boleh masak sendiri. Boleh ambil sendiri. Walaupun cuma sepokok. Tapi alhamdulillah membantu saya. Bila saya rindu teringin nak makan sayur tu, ada kat belakang rumah. Tinggal petik je. Walaupun tak besar mana. Tapi cukup lah. Untuk kita masak. Satu mangkuk ni bukan satu mangkuk ni. Satu pinggan penuh. Ni untuk 5-6 orang makan tu. 10 orang boleh makan. Tak. Tak. Untuk makan ayam. Ya, ayam. Satu ketul lagi. Makan. Tumpah. Belajar ambil sendiri. Jaga kuah tu. Nanti banjir kan. Dia kena belajar ambil sendiri semua. Dah besar kan? Besar kulit. Ni apa? Abang Adi pada sekolah petang. Dia pergi sekolah petang. Saya ni kalau makan tak ada sambal belacan, macam ada yang kurang rasa. Nanti keluar sebelah kau. Tadi dah minum 1 cawan. Kalau makan kena tolak dengan air. Sama macam saya. Makan 2-3 suap je tolak dengan air. Buat kepala. Tak berat lah, itu tocang je lah. Ini tocang je. Gulung lah. Potonglah rambut tu. Potong rambut Makan ni lelok. Makan. Jangan main rambut, nanti rambut masuk nasi lah. Ni kenapa dia tak bau ni? A few moments later. Ni cili baru tanam. Alhamdulillah ada buah. Ni semua dah mati keriting. Tak menjadi.
Ni tengok ada keriting. Saya rasa nak cabut aja lah. Dia kena keriting, tak ada buah langsung. Tumbuh baru tak? Tengok dia punya tumbuh cantik tak? Ni pun saya patahkan je lah. Try. Hidup ke tidak? Tumbuh baru. Tak ada buah langsung. Buang aja lah. Tunggu pun tak buah-buah. Ini daun pandan. Daun pandan senang tumbuh. Ini saya tanam daun sup dengan daun bawang. 3 hari lepas. Ni dah tumbuh ni. Alhamdulillah, jangan busuk sudah. Jangan kucing kacau sudah. Ini saya letak sini. Kucing kan suka garuk-garuk tanah kerja dia. Ni alhamdulillah ni dah tumbuh ni. 3 hari. Ini pun 3 hari. Lambat sikit. Ini awal 3 hari. Ini pagi-pagi. Ini petang. Angkat dulu dia makan. Masuk dalam sini. Angkat baju. Lepas tu tolak balik depan. Ni abang baru balik sekolah. Letaknya sepak-sepak lah macam ni. Okeylah semua. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Tengok anak-anak ni. Dah time layan anak-anak ni. Dah nak malam dah.